Pergi? Bukit Botak. Pandai. Okay, let's go. Jom. Naik ke atas. Jom, kita teruskan lagi perjalanan kita ke puncak Bukit Botak. Hati-hati Adam. Jangan di bawah tu. Atas. Okay, kita dah sampai. Ni dah ke puncak ni? Belum. Ada muka rumah. Oh, belum lagi. Okey, di jalan dia. Tapi masih hutan. Bolehlah untuk beginner. Ibu tak larat dah. Tinggi. Okey guys, ni dah pertengahan, dah lebih 1000 km. Puncak di atas. Atas lagi. Atas lagi. Tapi Cik Zada pancit kat sini. Aku dah tak larat. Jom kita tengok view dari atas ni. Ada basikal. Sekarang Cik Zah dah berada di ketinggian 1250 meter. Okey, dia nak sampai ke puncak. Sini ada buai guys. Jom kita panjat lagi. Yeah. Finally sampai juga kat sini. Walaupun lambat. Sikit lagi. Anak-anak semua kat situ. Drone to buy. Akhirnya dah sampai Alhamdulillah. di puncak Bukit Botak. Subhanallah, cantik. Macam ada. Ya, budak-budak ni sampai awal dah. Mana Zikri? Tu? Dengan Kak. Okay, akhirnya Cik Zah berjaya sampai di puncak Bukit Botak. So kalau korang dah kehabisan stok air dekat atas Bukit Botak ni, ada orang jual. Ada jual air tin, aiskrim, air mineral. So boleh dapatkan kat sini. Kita orang pakai QR je sebab tak terfikir pun ada orang jual. Tiba-tiba ada. Memang laku keras lah. Kan? So sekarang kita tunggu sunset. Kita nak tengok sunset view dari atas puncak Bukit Botak.